Hari ini aku nak ke makam Cik Siti Aminah di Tembio, Kota Tinggi. Jalannya semak, dah tertutup. Kita pergi ke makam tersebut. Menelusuri ke makam Siti Aminah yang terkini 2025. Keadaan jalannya sangat menyedihkan, penuh dengan semak samun lalang. Rasanya pun macam tak jumpa jalan ni. Kita lihat keadaan makam Siti Aminah yang terkini. Lama dah tak datang sini ni. Ini jalan dia dah betul-betul dahsyat dah ni. Untuk orang yang belum kahwin, makannya terus kahwin. Ini pokok buah bacang yang berada di jalan masuk ke makam Cik Siti. Bau sangat harum, sangat harum. Sebab dia ada buah. Buahnya ada. Sangat harum. Kawasan sini. Ini. Ini perlu dijaga lah ni. Kita tengok jalan dia. Sejuk, kawasan sini sejuk. Ada aura-aura yang berbeza lah sini. Sini sejuk, sangat sejuk. Tengok tu. Inilah keadaan jalan makam Siti Aminah masyhur. Apa bunyi? Ini pokok ara. Jalannya pun sudah tertutup. Jalan sudah tertutup. Perlukan pembersihan jalan. Lama dah tak masuk sini. Masya Allah. Banyak rumput dah. Inilah makam Siti Aminah masyhur yang terkini. Jalannya sangat menyedihkan. Dah tertutup dah. Ini kelihatannya ada pihak yang membersihkan ini. Makam dia bersih. Dawai macam mana nak buka ni. Okey. Termasuk. Ini keadaan makam terkini. Makam Siti Aminah. Okey, batunya pun, batu nesannya ni dah ditukar. Tak tahulah berapa kali tukar. Yang asal dah hilang ataupun dicabut, diganti dengan ni. Sekarang diganti yang besar pula.
Inilah sekitaran makam. Ada juga macam orang lalu jalan ke sana tu. Semak, tapi jalan dia yang sebenar dia di sini. Di sini. Pagar ni dah roboh dah. Dulu ada pagar sini. Pagarnya dah roboh. Dah uzur, dah lama. Tinggal ini sajalah. Berat. Berat. Dia sambungan di sini ada. Sambungan di sini pun ada. Ini dah dipecahkan, dah dibuang sini. Tak tahu apa motifnya dibuang. Ukiran yang cantik ni. Dia ada ukiran tersendiri. Tapi serius memang berat. Tak dapat angkat guys. Siapa tolong angkat dia.